Kemudian dia suka dekat ustazah ni. Sebab ustazah ni, ya, bila dia tengok, dia tackle tau budak tu tau. Dia panggil kan. Lepas tu dia pegang, dia peluk kan. Dia pegang, dia peluk, kenapa dia kata. Then budak tu bagi tahu dengan dia. Dia tak ada bapa, dia kata. Tapi atuk dia yang layan dia. Mak dengan bapa dia bercerai, tapi bercerai dengan cara yang tak bagus lah. Dengan cara bergaduh dan sebagainya. Dan bapa dia, atuk dia ni tak bagi bapa dia tengok anak-anak dia. Masuklah budak ni. Ada 2 orang tak silap saya ke seorang dia ke macam tu. Atuk dia ni pegawai polis pangkat tinggi lah, tapi dah pencen. Jadi dia halang menantu dia ni daripada, bekas menantu dia ni daripada tengok anak dia. Jadi atuk dia ni, nenek dia ni dan mak dia ni bagi kasih sayang yang sepenuhnya kepada budak ni. Kebetulan dia memang orang berada. Dia memang orang berada tau. Tapi tuan-tuan, budak ni dia jadi macam tu, dia mengadu dekat ustazah ni. Dia kata, where is my father? Dia kata, I want to see my father. Dia kata, itu my grandfather. Dia kata, aku tengok kawan-kawan lain kan. Aku tengok kawan-kawan aku yang lain, bapa dia jemput. Bapa dia datang, dia ada bapa. Jadi, apa yang menginsafkan kita tuan-tuan? Sosok seorang bapa ni, dia sangat penting kepada anak-anak. Dia sangat penting. Itu pengajaran yang saya dapat dalam kisah. Ini kisah sebenar lah. Kisah sebenar yang diceritakan pada saya tuan-tuan. Apa yang saya dapat ni ialah sosok seorang bapa ni sangat penting dalam kehidupan anak dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam konteks ayat ni tuan-tuan, nasihat bapa dia tak sama dengan nasihat atuk ataupun nasihat orang lain. Bapa ni, betul tak? Saya tanya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ada mak, ada bapa kan? Kan sekali-sekali kita teringat nasihat mak kita ataupun teringat nasihat bapa kita. Walaupun sepatah, walaupun sepotong apa yang pernah diberitahu orang kita, tapi dia jadi ingatan pada kita sampai kita meninggal. Kadang-kadang tak adalah terror sangat nasihat tu. Nasihat tu nasihat yang ringan saja. Dan kita boleh dengar daripada orang lain pun. Tapi disebabkan bapa kita yang bagi nasihat tuan-tuan, ataupun mak kita, dia berbeza dengan benda tu kalau kita dapat daripada orang lain tuan-tuan. Bapa ataupun mak ni dengan kita kan dia ada special connection yang Allah Ta'ala berikan. Kita lahir